Du, 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 du. Yeah, akhirnya tertunjuk muka dan mata. Alamak, Mata dia. korang masuklah korang, jangan segan-segan. Background baru ya, kau Riz. Yes, betul. Korang ada apa kat belakang kita guys? Rumah di mana? Siapa? Dah apa hal kau ni? Wes, watak terbaik di cerita. Tapi sayangnya dia adalah jahat dalam akhir cerita dia. Tanyalah satu soalan. Oh, do, do, do. Mm, 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 mm. Okey, kata-kata untuk kau nak buat untuk Apa? kata-kata kau untuk buat episod 5. Okay, untuk buat episod 5 Ya, Okay lah, kita bagi spoiler lah untuk episod 5 tapi sedikit je tau. Orang-orang yang masuk live ni akan bertuah sebab dapat dengar Ya, spoiler dia. Dia akan tahu dulu sebelum orang yang tak tengok. Okay ya betul. Okay. Untuk episod 5 nanti Roy akan keluar negara lah. Lepas tu dia akan mungkin dia akan rindu Aceh. Tapi lama kelamaan dia akan mula apa? Mula tertarik dengan duit, tertarik dengan wang sampai dia lupa Aceh. Yes. Nanti dia buat-buat tak kenal. Yeah, dah itu saja spoiler dia. Okey. Spoiler banyak-banyak tak syok tu. Okey. Sekian. Terima kasih kepada Haris. Baiklah, sambung dengan Akid. Okey. Korang nak tahu spoiler ketiga? Oh, ya. Kau nak spoiler apa ni? Jangan spoiler. Jangan spoiler banyak-banyak weh. Aduh, Tapi dia dari mula-mula alamak, spoiler je banyaknya. macam itulah spoiler saya. Okay guys,